Okay, ada video viral MB Perak baru-baru ni yang sekolahkan adun pembangkang dalam sidang Dewan Perak. Bukan seorang, bukan dua, ramai. Setiap ada yang bangun minta maaf sebab tertinggal fakta dalam Dewan. Sejak itu makin ramai orang Malaysia baru sedar, Perak ni sebenarnya banyak benda interesting sebenarnya. Dan apa fakta Perak yang ramai tak tahu? Pertama sekali, Sultan Perak ni bukan calon-calon orang. Bagi dia adalah Sultan pertama di Malaysia yang ada PhD dalam bidang politik, ekonomi dan kerajaan daripada Harvard University. Master pun Harvard University. Degree dari Oxford University. Pula dalam falsafah politik dan ekonomi. So yes, Perak literally ada sultan paling akademik dalam negara. Fakta kedua, pemilik kereta pertama di tanah Melayu adalah orang Perak. Sebab itulah nombor plate Perak ni bermula dengan huruf A. Apa maksud A? A ialah negeri pertama guna kereta. Dan Perak punya bahasa pun memang unik. Ada 5 logat utama. Antaranya adalah logat utara, adalah Kedah sikit, area Taiping dan Kerian. Logat Patani, ada bunyi Kelantan dan Siam sikit. Ni di kawasan Hulu Perak dan Gerik. Ada logat kepulauan Indonesia, banyak dipakai di sekitar Kinta. Logat selatan Semenanjung, macam KL sikit. Orangnya ada di Hilir Perak dan Bagan Datuk. Logat lembah Sungai Perak. Inilah pure Perak, area Kuala Kangsar dan juga Perak Tengah. Dan sebenarnya ramai juga artis kelahiran Perak yang hebat-hebat kan. Contohnya macam arwah Mr. Oz dari Kuala Kangsar dan Fatah Amin daripada Bagan Datuk. Dari sudut ekonomi, Perak buat benda yang banyak negeri tak berjaya buat. 3 tahun berturut-turut lebihan surplus kewangan negeri sejak tahun 2022. Dan tahun ini dijangka jadi tahun keempat. Asal negeri pula, Perak ni konsisten lebih 1 bilion ringgit Malaysia selama 4 tahun berturut-turut. Dan yang terkini adalah bernilai 1.24 bilion ringgit Malaysia. Ini adalah rekod tertinggi Perak setakat. Pejabat awam negeri dapat 2 bulan bonus. Pusat khidmat di setiap dun pula diberi bantuan khas kewangan sebanyak RM20,000 Malaysia. Dan untuk para jemaah haji, setiap rakyat Perak yang bakal tunaikan haji tahun ini akan mendapat RM1,000 seorang daripada kerajaan negeri. Setakat apa yang kita tahu, Perak ni adalah satu-satunya negeri yang buat inisiatif macam ni. Untuk anak muda pula, Perak ada insentif siswa Perak untuk pelajar dalam dan luar negara. Ada dana sara diri dan bantuan kecemasan dan keseluruhannya mencecah hampir RM4 juta Malaysia. Tujuannya jelas adalah untuk meringankan tekanan kewangan pelajar anak-anak Perak. Ramai yang tak tahu sebenarnya Datuk Seri Sarani Muhammad ni sebenarnya adalah bekas cikgu fizik dan matematik dan pernah juga jadi guru disiplin. Jadi bukan sekadar petah bercakap. Masa belajar di UTM dulu, dia adalah Johan Pidato dan pendapat terbaik antara universiti. Sebab itulah bila masuk Dewan, gaya dia tegas tapi berfakta. Dan siapa yang lagi fakta tu memang cepatlah kena cek terus habis checkmate. Selain itu, Perak juga ada program tuition Cikgu Sarani. Percuma untuk pelajar SPM, SPPM dan staff. Dengan makan bercuma sepanjang kelas tambahan, ini bukan small scale program. Ini adalah statewide. Dan setiap anak Perak yang lahir di negeri itu akan terus mendapat RM200 dalam tabung pendidikan. So, mereka boleh start hidup terus ada simpanan pendidikan. So, neck to neck dengan negeri yang paling progresif. Dalam kerajaan pusat pun, Perak memang melahirkan pemimpin yang cukup hebat. Kita punya TPM, Datuk Seri Zahid Hamidi daripada Bagan Datuk. Menteri Mosti, Charlie Kang pun daripada Perak. Menteri KPKT Yang Komeng daripada Perak. Menteri KPT Zamri Abdul Kadir daripada Perak. Timbalan Menteri KDN Samsul Anwar daripada Perak. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong daripada Perak. Even Ketua Pembangkang pun Datuk Seri Hamzah Zainuddin pun daripada Perak. So, jarang sebuah negeri ada barisan sebesar ini, kerajaan dan pembangkang. Banyak lagi benda pasal Perak sebenarnya. Tapi ini pun dah cukup untuk fahamkan kenapa negeri itu makin jadi perhatian. So, aku nak tanya korang, ada ke orang Perak kat sini? Minta komen jap, aku nak dengar pendapat korang.